Sekarang ini kita berada di Jalan Sentosa, Salim, Sibu, Sarawak, menjadi rakan wartawan untuk melihat sendiri kondisi rumah terbakar di sini. Difahamkan tiada mangsa di dalam, cuma ada dua biji rumah terbakar. Buat masa sekarang itu info awal, kita tak tahu lagi. Punca kebakaran masih dalam siasatan kerana api pun belum habis dipadamkan ya. Masih ada sisa-sisa baki api lagi yang belum dipadamkan. Alright. Buat masa sekarang ni pihak bomba masih lagi mencuba untuk memadamkan api dengan bantuan pilih bomba yang ada di sini. Bomba alhamdulillah tidak berapa jauh dengan rumah lokasi kebakaran. Sebab itu korang jangan parking sebelah ni bahaya sangat-sangat. So sekarang ni kebakaran sudah berjaya dipadamkan tetapi belum 100%. Dikatakan tiada mangsa terlibat, tiada mangsa yang tidak selamat, semuanya selamat, cuma kehangusannya adalah 100%. Kerugian 100%, anggaran kerugian belum dikena pasti, tapi ada 2 biji rumah yang terbakar habis. Okey, sekian Icak Comel TV.